iBit, solusi untuk orang yang teringin sangat nak pegang Bitcoin tapi tak nak pening kepala dengan private wallet lah, private key lah ataupun risiko kena hack. So dengan adanya iBit, korang dah boleh invest ke dalam Bitcoin melalui pasaran saham dengan cara yang jauh lebih mudah dan juga cara yang legit. Jadi jom kita kaji lagi detail pasal iBit ni. So guys, harga iBit sekarang berlegar sekitar $64 dengan asset under management AUM sekitar $85 billion, dan itu menjadikan iBit ataupun nama penuhnya iShare Bitcoin Trust sebagai Bitcoin ETF yang paling besar dan dominan lah di pasaran US sana. Dan sejak awal tahun 2025, prestasi iBit dah naik lebih kurang 19%. Kenaikan ini hampir sama dengan harga Bitcoin itself sebab ETF ini memang dia akan ikut rapat lah spot price Bitcoin. Jadi model bisnes iBit ini memang straightforward. Dia adalah trust yang diuruskan oleh BlackRock dengan pegangan utama dalam fund tu ialah Bitcoin itself lah, yang mana disimpan melalui Coinbase punya custody. Jadi apabila pelabur membeli unit iBit ini, nilai dia tu akan naik dan juga turun mengikutlah harga Bitcoin yang sebenar tu. Dan daripada segi revenue pula, korang kena faham BlackRock akan jana pendapatan melalui management fee ataupun expense ratio tahunan sebanyak 0.25%. Jadi di iBit ini tak adalah dividen, tak ada yield tambahan, hanya capital gain daripada kenaikan harga Bitcoin selepas tolak fee. Jadi kekuatan iBit ini, mod iBit ni terletak pada nama BlackRock itu sendiri sebagai pengurus dana global, yang mana ini sangat kritikal, sangat-sangat penting untuk memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur institusi. Kos pengurusan dia rendah, liquidity dia tu tinggi dan volume dagangan harian yang besarlah, itulah membuatkan iBit menjadi lebih menarik berbanding ETF-ETF lain seperti FBTB, ARKB ataupun BITB. Jadi dengan skala sebesar ini, iBit ada kelebihan network effect sebab para pelabur memang lebih sukalah fund yang dia paling liquid. Jadi catalyst utama untuk iBit ni ialah kenaikan harga Bitcoin itu sendiri. Kalau BTC berjaya memecahkan rekod baru, harga yang baru contohnya 120-130k ke atas USD, maka iBit akan naiklah seiring. Selain itu, pelancaran produk derivatif seperti option untuk iBit, tambah lagi peluang untuk hedging dan juga trading yang menarik minat pelabur. Ditambah pula dengan inflow yang besar daripada institusi, iBit dah jadi destinasi utama bagi modal institusi yang nak exposure pada Bitcoin secara regulated. Jadi walaupun iBit ini sangat menarik, risiko tetap tinggi. iBit ni dia sangat volatile sebab dia depend kepada harga Bitcoin sepenuhnya. Jadi kalau iBit ni naik 10%, turun 20% pun dan dalam masa yang singkat tu sebenarnya adalah perkara biasa dalam kripto. Dan risiko yang lain iaitu risiko daripada regulasi sentiasa ada sebab walaupun ETF ini dah diluluskan oleh SEC, tapi guys, polisi kripto ini boleh berubah bila-bila masa, sentiasa berubah. Dan custody risk pun korang kena ambil kira juga sebab Bitcoin yang dibeli oleh BlackRock ini disimpan oleh pihak ketiga. So kalau apa-apa jadi, tak kisahlah apa sebab dia pun, risiko teknikal ke, kena hack security ke, semua itu masih boleh berlaku dan sentiasa ada risk. Jadi guys, kalau korang sendiri berminat nak beli saham iBit ni ke, mana-mana saham Malaysia ke, apa-apalah saja yang korang nak, korang boleh beli di Momo guys. Momo ini regulated by SC Malaysia dan untuk new user, korang boleh dapat free reward up to RM1,800 daripada Momo. Jadi cara nak claim ini sangat mudah. First kali daftar Momo guna link Daus di bio, sertakan registration, KYC, and then sebelum korang membuat deposit, korang tekan button search, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, baru korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan free reward sebanyak RM140. Jadi untuk fully unlock reward RM1,800 tersebut, korang kena buatlah task-task yang diberikan ini. Dan jangan lupa claim reward korang tersebut di bahagian My Reward. And once korang dah register Momo guna link Daus, korang boleh join lah grup Stock Daus di WhatsApp dengan tekan saja link di bio. So guys, itu saja. Jumpa korang semua pada next video. Ciao.